Ghudwatun fi sabilillah aw rauhah khairum minad dunya wa ma fiha. La ghudwatun fi sabilillah, berpagi-pagi ataupun waktu pagi keluar di jalan Allah, fi sabilillah. Dan juga waktu petang, dari lepas zuhur sampailah terbenam matahari. Keluar buat apa ni? Keluar berjihad. Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Menuntut ilmu ini termasuk jihad fi sabilillah. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar daripada rumah dia pergi menuntut ilmu, belajar ilmu, fahuwa fi sabilillah, dia itu dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, jihad fi sabilillah. Sehinggalah dia balik, maka kita sedang di medan jihad. Allah SWT, kita sedang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jihad di waktu petang atau waktu pagi, kelebihan dia kita akan dapat khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Apa maksud? Maksudnya, kalaulah dunia ini milik kita, kitalah raja, kitalah penguasa dunia ini, dan segala kekayaan dan harta yang ada atas muka dunia ini milik kita, Allah SWT, kita keluar jihad fi sabilillah waktu pagi dan waktu petang ini lebih besar, lebih bernilai dari dunia dan seisinya. Kalau kita bukan dapat dunia, dapat KL baru, Kuala Lumpur kita punya, kita dah happy, kita dah tak tahu nak buat apa. So nak zahirkan kegembiraan, seronok sangat. Itu kalau KL kita punya, semua yang ada ni kita punya, dan orang semua kena ikut kita, kita dah menjadi orang besar, kita dah menjadi orang yang agung lah, orang yang dipanggil orang yang terhormat. Tapi Nabi SAW bersabda, keluar menuntut ilmu, keluar berjihad pagi ataupun petang, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maksudnya kita akan dapat kemuliaan dan ketinggian di sisi Allah, kerana Allah akan beri anugerah yang lebih bernilai dan lebih besar dari dunia dan seisi dunia. Kalau suami kita ajak kita pergi kedai emas, dia kata nah ambil 50,000, pilih nak yang mana? Senyum tak? Senyum sampai ke telinga, sampai ke belakang. Okey. Waktu itulah dia kata apa? Abang mana suami nak cari macam ni? Dia mula keluar kata-kata, kita sehidup semati. Oh, bila dapat 50,000, masya-Allah. Jadi tak apalah, tak ada masalah apa. Kita akan rasa happy, seronok, gembira bila kita baru dapat sikit daripada apa yang ada dalam dunia ni. Apa? Emas. 50,000 ringgit nilai dia. Gelang ataupun rantai. Itu sikit daripada bahagian yang ada kat dunia ni. Tapi kita datang keluar menuntut ilmu pada waktu petang ini atau waktu pagi, itu lebih bernilai dari emas, perak, bumi dan apa yang ada dalam bumi ini, lebih bernilai lagi. Khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar. Fajar ni subuh lah. Fajar ni subuh, seperti Allah firman dalam Al-Quran, wal fajri wa layalin ashr. Demi fajar, maksudnya demi waktu subuh. Fajar ni apa? Satu cahaya yang keluar daripada ufuk timur, itu fajar. Barat arah terbenam matahari, timur arah terbit matahari. Dari arah terbit matahari itulah pada waktu pagi akan keluar cahaya putih. Cahaya putih itu ada 2. Yang pertama disebut fajar kadhib, yang kedua disebut fajar sadiq. Ini seperti mana dalam fiqh lah, kita mengaji fiqh kan. Fajar kadhib ini dia keluar sebelum masuk waktu subuh. Sebelum subuh berlakunya akan ternampak cahaya putih daripada timur. Cahaya itu memanjang ke atas macam tu. Contoh ni timur, kita tengok belah sana timur, kita nampak ada cahaya putih keluar, memanjang naik ke atas. Cahaya apa tu? Cahaya fajar, tapi fajar sadiq. Fajar kadhib. Maksudnya apa?
cahaya putih ni bukan cahaya fajar yang betul lagi masuk subuh. Dia hanya cahaya sebelum cahaya fajar. Okey ya, yang sodik dia panggil ya. Jadi bila masuk saja waktu subuh akan nampak keluar sekali lagi cahaya putih. Cahaya putih yang pertama dia keluar memanjang ke langit sana, lepas tu dia menghilang. Nampak gelap balik. Selepas beberapa jam keluar pula cahaya putih, dia mula dengan sikit macam tu dia manjang. Semakin panjang, semakin panjang, semakin panjang, semakin panjang. Yang ni saya saksikan sendiri waktu saya ngaji dulu di Yaman dulu. Kami pergi Dawaan, Wadi Dawaan. Dawaan ni di Hadramaut, di Yaman sana. Ada kawasan berbukit-bukit, berbukit-bukau. Ada tempat rehlah ataupun chalet lah di atas puncak bukit. Tapi bukit di Yaman ini tak macam bukit di Malaysia. Bukit di Yaman ni flat ataupun dia rata macam tu. Contoh ni bukit. Atas dia sama. Kita boleh naik duduk atas ni. Macam padang bola tu. Bukit dia macam tu. Dan bukit di Malaysia pula dia macam tu. Kalau bukit di sana atas lapang. Boleh buat rumah apa semua macam-macam lah. Dia ada jalan raya kat atas sana. Dia macam bawah juga kalau kita tengok atas. Kita duduk atas sana. Sebelum subuh kita bangun ramai-ramai. Buat apa? Duduk dengan para ulama'. Tok guru kita pergi sekali. Mereka ajak kita bagaimana nak tengok, nak kaji Fajar Sodik atau Fajar Kadhib. Kita buat kajian apa yang kita ngaji. Okey ya. Jadi Fajar Sodik ni keluar sikit putih, lepas tu dia manjang. Manjang tu. Itu Fajar Sodik. Bila keluar cahaya putih ni lah masuknya waktu subuh. Walaupun ada khilaf, ada ulama' fuqaha mazhab mengatakan keluar cahaya putih belum subuh, sehinggalah cahaya putih itu memanjang baru subuh. Ada mengatakan cahaya putih itu keluar dah subuh. Dua-dua boleh pakai, mana-mana pun tak apa. Ulama' umpamakan seperti mana sepohon pokok. Lepas ni balik boleh buat syarahan dah. Abang tahu tak daling apa tak tahu, kita pergi apa kita punya suami kita tu, abang, kalau orang Kedah sudah panggil abang macam itulah. Abang nak tahu tak akhlak dan adab tu beza dia apa? Masya-Allah. Suami kata masya-Allah ni. Okey. Lawak. Okey. Diumpamakan seperti mana sepohon pokok. Pokok tu akhlak. Batang pokok tu akhlak. Adab itu daun-daun dan juga buah-buah dia. Maksudnya bila ada pokok akan keluarlah daun, ranting dan juga buah. Tanpa wujudnya pokok, mana mai daun, mana mai buah. Maka sifat mulia itu akan mengeluarkan keelokan adab. Itu maksudnya. Buah tak mungkin wujud tanpa pokok. Tak mungkin. Allah SWT. Buah ini keluar daripada adanya batang pokok tu, akarnya batang pokoknya tu. Itulah akhlak. Buah-buahan dan daun-daun yang cantik itu adalah adab. Contoh, kita ada sifat tawadhu', iaitu akhlak tawadhu'. Maksudnya pohon kita, batang pokok ni, batang pokok tawadhu'. Yang keluar dari cabang-cabang buah-buahan dan daun tu apa? Orang bila dah ada sifat tawadhu', yang pertama sekali akan keluar adab. Adab apa? Dia tidak meninggikan diri di depan orang. Itu adab. Sifat tawadhu' tu apa? Satu sifat yang bila Allah letak dalam hati kita, kita rasa orang lain lebih baik dari kita. Kita nak tahu tak ada ke tak ada sifat tu? Kena cek setiap hari kita rasa apalah hati kita. Kalau kita rasa ini tak bagus lah, ini tak bagus lah, ni makcik tu, oh ni kak tu, oh ni abang tu, oh tu adik tu. Bila kita pandang orang, kita pandang sebelah mata. Bila kita pandang diri kita, kita pandang dua belah mata. Aku, itu tidak ada tawadhu'. Tawadhu' ni apa? Bila pandang diri, lekeh yang nampak. Aku ni lekeh saja, tak ada apa pun. Orang kata aku baik, tapi orang tak tahu pun aku buat dosa selalu. Orang kata aku baik, tetapi orang tak tahu aku ni orang yang bukan berilmu pun. Orang anggap saja aku ada ilmu. Orang anggap aku ni orang soleh, tapi aku tahu aku tak soleh pun. Aku lalai banyak. Aku buat maksiat banyak. Aku ni lemah, aku ni aib, buruk. Aku ni sangat banyak daripada baik aku.
Ini sifat tawaduk, dia akan rasa macam tu. Tu bila dia tengok diri dia. Bila dia tengok orang lain pula macam mana? Baiknya depa akhlak, adab. Bila orang tak ada sifat tawaduk, bila dia tengok orang, dia rasa depa tak buat dosa macam aku buat. Dia rasa betul. Kalau kita tengok orang, kita rasa orang buat dosa lebih besar daripada dosa kita, itu takabur, na'udzubillah. Bila kita tengok orang, kita rasa apa? Mesti dia tak buat dosa macam aku buat. Dia rasa betul. Aku ni buat dosa banyak yang besar-besar, yang dahsyat lah kalau bahasa kita. Tapi aku rasa kawan-kawan aku tak gamak buat macam aku buat ni. Kawan-kawan aku lebih baik dari aku. Aku kalau seorang-seorang aku buat maksiat. Kawan-kawan aku rasa kalau seorang-seorang mesti mereka baca buku ke, mereka rehat ke, buat benda yang manfaat di rumah. Aku buat maksiat. Ini datang, adab ni datang dari sifat tawaduk.